Assalamualaikum, saya Megat Perunding Takaful anda. Okey, hari ni saya nak share tentang orang kata jawapan untuk soalan saya terima daripada live hari tu mengenai harta tak alih. Apakah orang kata antara harta yang tak alih ni? Okey, secara ringkas kita nak faham harta tak alih adalah harta yang melekat pada satu tempat yang kita tak boleh nak pindahkan. Itu orang kata secara general lah, pengatasan general. So kalau antara contohnya adalah rumah, tanah, kalau kita ada kedai, kita ada orang kata ladang, itu semua harta tak alih lah. Kalau kita nak buat orang kata nak hibahkan, kita perlu buat pengurusan hibah harta pusaka dengan cara yang betul lah untuk kita bagi kepada penama yang kita nak. So jelas kat situ ya. Dia ringkas je untuk orang kata video ni ringkas je harta tak alih. Okay. Sebab tu kita kena ambil tahulah harta tak alih macam mana, harta yang alih macam mana. So kat sini saya orang kata senaraikan lah tadi kan antara contoh harta tak alih. Orang kata boleh cari dekat ChatGPT sendiri, boleh tu Google, boleh tengok apa tu harta tak alih dengan lebih lanjut. So saya penerangan saya banyak dari live saya lah. So kalau berminat ataupun kalau anda tengok video ni saya tengah live, bolehlah masuk. Dan jangan lupa follow saya untuk orang kata info-info terkini tentang pengurusan harta pusaka, tentang perlindungan takaful dan tentang saya. Geram. Assalamualaikum.